Baik, sambung lagi surah Yunus ni ialah ayat ke-32. Ayat ke-32. Tadi yang kita terjemah tadi, yang tafsir tadi, tak habis ayat ya, tak habis ayat. Fadzalikumullah, maka yang demikian itu bagi kamu ialah Allah. Rabbukum, Rabb kamu, yang mencipta kamu, yang memelihara kamu, yang memberi segala keperluan hidup kepada kamu dan akan menunaikan segala hajat. Zalikumullahu rabbukumul haqq, Tuhan kamu yang sebenar-benar, yang layak disembah, dipuja. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, maka tidak ada lagi selepas daripada kebenaran Allah sebagai Tuhan illa dhalal, maka yang lain semua sekali itu sesatlah kau. Sesatlah ke yang lain. Maka Tuhan pun bertanya, fa anna tusrafun, maka macam mana mereka itu dipalingkan daripada kebenaran? Macam mana ni? Macam mana ni mereka boleh buat ni semua ni? Tuhan tanya. Kita pun heran tidak? Macam mana sekarang ni kita reti ni, sikit sebanyak reti. Maka tertanya kitanya, macam mana mereka ni tak tahu ni? Bukan gitu tak? Macam mana ni ayat Quran beritahu jelas-jelas dah ni. Ini tak baca hadis lagi ni. Betul-betul jelas-jelas ke? Fa anna tusrafun, maka macam mana lagi mereka boleh dipalingkan daripada kebenaran? Macam mana mereka boleh terpesong ni? Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu, kerana dia demikian kekufuran, terpesong itu. Kerana kaf tu libayanil kamal, ia menceritakan tentang kesempurnaan ayat yang dibaca sebelum tadi, iaitu fa'anna tusrafu tadi. Fa'anna tusrafu, macam mana lagi mereka tu terpesong. Maka kaf tu beritahu, beginilah terpesongnya, akibat terpesong beginilah haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu, Allah Ta'ala Tuhan kamu telah membuat keputusan 'alal ladzina fasaqu, kepada orang, ke atas orang-orang yang melampaui batas, iaitu buat syirik pada Allah tadi. Syirik ni, fasaqu ni melampaui batas. Melampaui batas ni, dulu kita yang melampaui batas mana? Ada lagi tafsir buat kerosakan tempat bumi, dia kata gitu tak? Bukan. Macam mana kerosakan apa buat toksik atas muka bumi ke, buat bakar hutan ke, jerbu ke misalnya. Dah bukan tu. Kerosakan sini ialah kerosakan akidah. Melampaui batas ni, melampaui batas tentang akidah. Bahawasanya Allah tu dia tahu Allah Tuhan, tapi tiba-tiba dia buat cara yang lain. Jadi fasaku situ, melampaui batas itu ialah maknanya buat syirik satu, kemudian yang keduanya ialah buat bid'ah. Annahum la yu'minun, bahawasanya mereka ini memang tak beriman. Syukur kita pada Allah, kerana Allah Ta'ala mengundang kita belajar wahyu dia. Nak kata amin lah. Amin. Allah, doa dah sana tu. Cakap Ustaz, tapi tak kuat. Kalau Tuhan tak pilih kita, dia tak mari ni. Tak mari. Cakaplah macam mana pun. Faizal sudah jemput tak rasa lebih pada 300 ada dah. Oh, tak mari. Tak mari. Memang gitu dah, memang gitu dah. Jadi hobi best sekalinya dia tak nak mari itu, takut Tuhan cok. Oh, berat kalau dia cok. Kita berharap Tuhan tak cok lagi lah. Maka cok ni maknanya ditetapkan nak masuk neraka. Tuan, maka kita berharap mereka tu bukan Tuhan cok lagi lah, kena masih lagi di itu. Dan kita sendiri pula jangan pula berasa sedap ni, kita ni selamat dah, kita okey dah ni. Tak mati lagi ni, kita ni tak okey lagi ni. Baru selamat baru ni. Kalau saya baca surah Nur tu ada nama orang perempuan, seorang nama Nur sini. Ada surah Nur tu. Dia kata bila mereka kata pada kamu amanah, kamu beriman, cakap pada mereka belum beriman lagi, baru selamat baru. Selamat
sikit lah. Baru selamat baru. Pasal banyak lagi tak belajar ni. Surah Nur. Semua ni kita akan belajar 30 juzuk, kita baca semua kali. InsyaAllah nah. Jadi mengucap tadi tu tak nak kata beriman tu, saya kata dari surah Nur tak lagi. Allahu Akbar. Sentiasa doa. Ya Allah ya Tuhanku, jadilah kami bersama-sama dengan orang-orang yang beriman sebenar. Amin. Gitu. Sentiasa doa ni jangan tinggal. Pasal ada di antara seorang daripada ramai-ramai yang saya ajar tu, dia pun cerita pada orang, wujud kita ni selamat daripada kufur. Selamat tu selamat dah, alhamdulillah dah. Tak apa dah tu. Tapi nak kata kita ni garanti ni, nanti dulu mati duk lagi ni. Nah, akhir zaman ni, akhir tu, ingat ni hadis Nabi. Ada 4 jenis manusia. 4 jenis manusia. Satu, beranak dalam Islam, buat cara hidup Islam, mati cara Islam, maka dia ni ahli syurga. Yang kedua, Nabi kata, satu orang Islam, cara hidup seperti Islam, akhir kalam amalan ibadat, amalan kufur, mati masuk neraka, kekal. Satu lagi orang kafir, beranak dalam kafir, hidup cara kafir, akhir kalam kafir, maka mati ni masuk neraka. Satu lagi orang kafir, ya beranak cara kafir, hidup cara kafir, akhir kalam beramal dengan ahli sunnah, maka dia mati syurga. Ya Allah ya Tuhanku, jadilah kami itu orang yang pertama tadi. Baru ayat Quran ni, ada Nabi ni kita baca ni, baru menyentuh hati kita. Tak? Ni Tuhan kata annahum la yu'minu, bahawasanya mereka tu memang tak beriman ni. Oh ni, kesian ni. Maka Tuhan tanya ni. Ni tanya bagi pokok Habib, pokok Syiah. Dan yang mengajar kita ni sebenar sekali, ajaran ni ialah guru-guru daripada beberapa pondok yang ajar pada kita. Tidak semua, beberapa. Oh ni yang paling sedih saya, iaitu mereka ni waraknya. Cakap dia berlalu ya. Budi pekertinya, dengan serbannya, dengan uniformnya, Allah, dengan bacaan dia tu sedapnya. Tapi ajar perkara-perkara yang salah. Nah, kekufuran ni mari daripada tok guru. Bukan mari daripada orang biasa dah. Mari daripada orang-orang guru-guru lah. Sama ada yang benar ataupun yang salah. Tapi yang ramainya adalah yang salah. Akhir Nabi kata, akhir zaman ni akan datang mari dajjal-dajjal palsu yang menyesatkan umatku. Dapat tanya siapa dajjal-dajjal palsu tu? Ialah ulama-ulama yang cari makan dengan mengajar agama. Jenis-jenis itulah. Dia sendiri tak reti agama, dia mengajar agama. Jenis-jenis gitu. Dia panggil ulama su. Nak kenal yang su mudah ya. Mudah saya nak kenal yang su. Dia mengajar ambil hukum. Paling mudah sekali nak kenal. Yang kedua, kita tengok perbuatan solat dia tu tidak ikut solat Nabi. Itu nak kenal secara umum dulu. Umum dulu. Nak kenal secara umum tu kita tengok solat dia. Kalau dia solat tu lain daripada apa yang ada dalam hadis Nabi tu, kena beringat ni orang ni. Kena beringat sikit. Perbuatan dia, akidah dalam hati kita tahu akidah apa perbuatan. Pasal perbuatan solat ni tak mungkin seorang ulama tu silap, tak mungkin. Sebab hadis Abi Daud saja ada 1500 hadis berkaitan dengan solat. Tirmizi lagi, Abi Daud, Tirmizi lagi, Muslim lagi, Bukhari lagi, Nasai lagi, Ibnu Majah lagi. Semua kita tentang solat. Berulang-ulang kita. Tak mungkin satu orang alim tak betul tak perbuatan saya. Perbuatan solat. Kalau dia tu sakit, dia dah duduk sakit lah. Kalau dia tu jenis sakit, tu dia tak layak jadi tok imam je lah. Kalau orang lain yang
sempurna perbuatan, sempurna kedudukan tu boleh, maka kena beri kepada orang lain lah. Itu tak apa tu. Itu tanda baru, bukan garanti lagi. Yang kedua ialah ambil upah. Ambil upah. Yang ketiga, dia mengajarnya, dia kena ngajar gini. Allah ta'budu illallah. Jangan sekali-kali kamu sembah melainkan kepada Allah saja. Maknanya tauhid dia kena ajar. Yang kedua, wala tusyrik bihi syai'a. Jangan sekali-kali kamu buat syirik pada Allah dengan segala sesuatu apa. Bermakna guru ni mesti beritahu tentang syirik pada Allah. Mesti ajar pada umum. Supaya bila kena baru boleh buang. Nah, pasal syirik ni satu, dia tidak ada hukum hudud syirik ni. Zina ada hukum hudud dia, bunuh orang ada, mencuri ada. Syirik tak ada, tak ada pancung apa tak ada syirik pada Allah. Nah, cuma kalau tukar sihir tu ada pancung, ada tukar sihir. Tapi syirik ni pasal benda dalam hati, benda dalam hati lah. Jadi pasal apa Tuhan tak kenakan hukum hudud? Pasal nak buat dan neraka kekal. Tak payah cara lah. Dia masa di dunia ni tak payah cara. Neraka kekal. Tak ni ada rahanya. Sembahyang tak tinggal, puasa tak tinggal, warung pula, haji pergi. Dia ada tahu. Oh. Umrah tu sampai pergi 4-5 kali setahun. Derma kepada agama ni tak. Oh, tu pelik. Personal untuk peribadi dia ni. Untuk orang ramai tu ni. Itu orang awam lah. Cuma yang guru tu dia mesti beritahu yang tu lah. Lepas tu atas guru tu pula lah, bukan kata jangan cakap umum. Ada guru yang dia pilih cara nak ajar. Ada guru gitu. Dia pilih ajar ni hari ni sikit. Kemudian dia kena beri gini. Dia ajar sikit pula. Itu kita lain dia ajar. Nah, awak nak suruh jumpa macam saya belaka tak boleh lah. Saya pun bukan yang paling sempurna pun. Juga saya beritahu apa yang saya tahu je lah. Nah, nak suruh orang semua cakap macam saya ni tak boleh lah. Pasal saya sorai. Ada muka bumi ni lah tu ni. Mana perangainya apa je. Orang lain tu mungkin lah lain sikit. Gitulah. Dia tak mungkin serupa ni. Itu tak beritahu je. Cara persembahan guru masing-masing lah. Tetapi namun tak ajar tu, dia tak mungkin tak ajar. Kalau dia tak ajar, dia ni Tuhan sudah tetap dia neraka. Sembunyi ilmu Allah. Dan biasanya guru ni takut lah ni. Takut, dia takut. Maka ada yang ajar sikit. Ada yang guru yang tak boleh mengajar pada. Dia tak boleh mengajar. Dia tak pandai nak mengajar. Ada. Apa ingat semua boleh ke? Tak boleh. Maka dia mengarang ajar juga. Dia tak boleh ajar juga. Nah, namun duduk senyap macam Tok Wali tu mari tu. Begitu tu tak mengajar siapa tu. Tu bukan Tok Wali tu. Okey. Habis itu sekat tu. Ayat seterusnya ayat 34. Kul hal min syurakaikum. Tanya mereka. Ini Tuhan ajak pada kita, ayat ni. Ayat ni ialah ayat ajakan. Ajak kita supaya kembali mengesahkan Tuhan. Tuhan ajak ni. Ajak ni. Dia panggil ayat ni, dia panggil ayat ajakan tauhid. Tapi bagi orang engkar, dia jadi terbalik. Kalau orang engkar, dia jadi terbalik kepada ajakan tauhid. Ini ayat cercaan pada mereka. Nah, kul, tanya mereka. Hal min syurakaikum. Apakah ada bagi mereka sekutu-sekutu? Apakah ada bagi kamu sekutu-sekutu? Sekutu-sekutu, iaitu sini saya cakap terang lah. Biasanya guru-guru tak segan kata. Misalnya orang sekarang ni dia puja Nabi Muhammad.
Abi-abi puja Nabi Muhammad. Syiah puja Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Maka saya sebut Nabi Muhammad adalah senang. Bukan saya nak hina Nabi Muhammad, tetapi sebagai nak beritahu awak bahawasanya Nabi Muhammad ni tidak ada kuasa apa pun masa dia hidup. Melainkan apa yang Tuhan ajar pada dia. Nabi Muhammad ni dia tahu belaka ke yang ada di langit tu masa dia hidup? Saya nak tanya. Tak tahu. Melainkan Allah Ta'ala ajar pada dia dengan cara wahyu ataupun melalui Jibril beritahu Muhammad yang dalam langit yang gini. Ataupun masa Mi'raj dia tunjuk pada Nabi kebesaran Allah. Allah Ta'ala tunjuk pada Nabi kebesaran Allah. Nabi masuk surga, dia masuk semua sekali ke? Dia pergi semua sekali, semua bilik, semua apa ke? Tak. Dia masuk tempat lebih kurang je lah. Tuhan bagi tahu ni, lagu ni lebih kurang, tempat lain tak boleh pergi lagi lah. Ni tunjuk sampel lah. Faham? Ngaka pun gitu juga. Bukanlah semua tempat dia pergi. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, setuju semua kali itu. Bukan semua dia pergi. Bermakna bukan semua dia tengok. Dan bukan semua yang Jibril ajar apa pada dia. Jibrilnya pula tidak boleh ajar Nabi, melainkan Tuhan beritahu, suruh beritahu. Kalau Tuhan tak beritahu, Jibril tidak akan beritahu. Dia tidak macam kita ni, bersahabat dua orang ni, tak ada orang tanya pun, kamu buat gini. Dia tidak gitu dah Jibril ni, malaikat ni. Tapi kita diajar bahawasanya Nabi ni apa-apa hal tanya Jibril. Kira-kira tu betul lah gitu. Tetapi Jibril tidak akan beritahu Nabi, melainkan wahyu Allah, perintah Allah suruh beritahu. Dia tahu, tapi dia akan, malaikat ni adalah satu makhluk yang tidak akan buat kerja melainkan perintah Allah. Ini ialah tauhid. Itu percaya pada malaikat. Nah, okey. Percaya pada malaikat nah. Percaya pada malaikat. Esok pukul 9. Lagi. Jadi malaikat ni ialah satu makhluk yang taat. Dia tidak akan buat satu kerja yang Allah Ta'ala tidak perintah. Ingat tu. Anak dia sangat, macam ada satu kali Nabi bertanya, Jibril lama tak turun wahyu, tak mari wahyu lah. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, kenapa lama tak datang ni? Dia kata, tak ada perintah Allah lah. Ada perintah lah, tak ada wahyu lah. Jadi Nabi kata, kenapa tak datang? Kalau dah masa kosong tu datanglah. Maknanya datanglah, kita boleh minum-minum teh ke gitulah. Contoh cakap kita ni, bukan Jibril kata, bukan Nabi kata gitu dah. Cakap kita marilah singgah-singgah, borak-borak kosong ke apa ke. Jibril pun jawab, kami para malaikat tidak akan buat kerja melainkan apa yang perintah Tuhan. Nak turun jumpa Nabi pun dia tidak akan turun melainkan Tuhan perintah. Dan nak beritahu Nabi pula apa yang diperintah ya. Dia tak beritahu, tak akan beritahu. Walaupun dia tahu. Dan kita dia pula Nabi Muhammad semua perkara tahu. Tidak gitulah Nabi kita, tidak begitu. Ingat tu. Nah? Jadi Nabi kita ni, dia beranak ni, adalah ajaran bawa menunggu kubur ni. Apa dia? Nak tahu? Nabi masa beranak tu, sudah masa dia mengangkat tu, kata la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, apa dah? Ya sudah. Bila orang kata mana hadisnya, dia kita tanya. Mula macam-macam fitnah yang dilempar pada Nabi, dipanggil ajar akidah-akidah yang salah tentang Nabi. Dia ajar tu. Dia kata ada hadis mengatakan Nabi masa mengangkat tu sudah baca tasbih ni. Itu ajar kan? Ni orang macam ni kena pergi packing bag siap-siap untuk straight masuk mengangkat. Dia dusta pada Nabi nah. Jadi malaikat ni, Nabi Muhammad tu sendiri
Waktu dia hidup, dia tidak ada kuasa nak beri mudarat pada siapa-siapa. Kalau Nabi ada mudarat, boleh kuasa mudarat pada siapa-siapa, bermakna tak payah nak sahabat Nabi berjihad lah. Kamu pergi ambil alih gitu je lah. Kamu pergi, memang mereka tak akan lawan. Tak payah buat benda apa, pergi ke tangan kosong gitu, bukan? Tidaklah Nabi tu sampai pecah muka, pakai baju besi dia, pecah topi besi, kena batu tu, pecah topi besi tu, dan kena muka, patah gigi, berat mana Nabi tak ada kuasa beri mudarat pada siapa-siapa masa hidup. Sekarang ni dia sudah mati kan, mana ada kuasa boleh beri manfaat. Masa dia hidup pun dia tak boleh beri manfaat pada siapa-siapa kan. Kamu pergilah, kamu akan berjaya, misalnya Nabi kata gitu. Ada pergi dengan bawa surat aku ni, mereka tak akan lawan. Ada. Ataupun kamu ni, aku beri kepada kamu masuk surga satu untuk kamu. Dia beritahu kat sahabat Nabi surga tu wahyu tu. Nabi tahu mari dia mana kata mereka ni ahli surga ni. Hadis Nabi mengatakan, Nabi kata kamu surga, ahli surga. Siapa beritahu dia tu? Kuasa Nabi ke boleh beri bubuh orang surga ni? Allah Ta'ala kan. Dalam hadisnya, maksud hadisnya ialah diwahyu kepada Nabi melalui Jibril. Jibril beritahu orang ni ahli surga, beritahu Muhammad, baru dia beritahu. Okey, jadi Nabi sendiri tidak ada kuasa apa-apa masa dia hidup. Itu masa dia hidup. Sekarang ni sudah mati dah ni. Mati pula 1400 tahun dah mati, tapi masih lagi mereka puja. Jadi kalau Nabi tak ada kuasa, macam mana tu wali pula ada kuasa ni? Syekh Abdul Qadir Jalani kau siapa kau? Memang tak ada kuasa lagi lah dah. Jibril pun sendiri tak ada kuasa juga. Walaupun dia besar, dia apa semua, dia ada kuasa boleh buat, tetapi kuasa tu dia kena tanya Tuhan. Malaikat maut ada kuasa ambil nyawa manusia. Oh, okey, kamu ni ahli neraka ni, kita cabut sebulan awal, sebulan tempoh. Boleh? Malaikat maut. Boleh tak? Saya nak tanya. Tak boleh. Nak melewatkan satu saat pun tak boleh. Nak percepat satu saat pun tak boleh. Walaupun kepada orang beriman. Nah, itu malaikat maut buat cabut nyawa. Awak ingat malaikat apa, malaikat Mikail yang buat turun hujan ni? Awak ingat dia boleh buat turun suka hati dia ke? Tak boleh. Tuan kata buat turun hujan sini, buat turun hujan sini. Dia pun buat je lah. Koli lah, pada koli. Allah tak berhasil. Maka dia pun puja. Maka adalah di Kelantan sana, sini tak tahu orang yang boleh stop hujan. Nak kahwin kan? Nak ingat sikit hujan ni. Kita 9,003 ekor ni, nak bersanding besar-besar ni, mari hujan, pokai kita nak bayar lembu ni 3 ekor ni. Dah sewa pelamir saja 20,000 dah ni. Betul tak saya kata? Maka adalah seorang mari sekat hujan. Ada tak sini? Di Kelantan ada. Boleh sekat. Bukan sekat saja, boleh halih pun ada. Dia tak ada kuasa sekat, tapi boleh kuasa halih. Pergi sana. Bentang hujan no. Astaghfirullahaladzim. Dalam Quran kata, siapakah boleh menurunkan hujan? Siapa? Allah Ta'ala. Jadi maknanya dia ada kuasa Tuhan juga lah maknanya. Itulah syiriknya anak-anak. Ni berlaku depan mata tapi kita tak sedar ni. Ini drama tu berlaku ni. Ini syirik situ, syirik sini. Yang syirik paling besar sekarang dalam TV cerita tu drama-drama. Allah. Macam mana yang penampis filem tu kan? Tak tahu lah. Baik. Bila faham situ, baru sudah nak cerita ni nah. Kul hal min syurakaikum.
Tanya mereka, adakah ada sekutu-sekutu yang kamu puja tu? Nabi mana ke? Wali mana ke? Malaikat mana ke? May yabda'ul khalqa, yang boleh memulakan penciptaan. Siapa dia? Awak tahu mana memulakan penciptaan? Tahu? Dia buat balik. Dah start. Ni ramai tak faham ni ayat ni, tak faham ni ayat ni. Tak faham ayat ni ni. Memulakan penciptaan. Tak faham ni dah. Gini. Kandungan. Apa saja ciptaan? Siapa ke? Tuan tanya yang boleh memulakan penciptaan. Daripada bahan asas dia. Siapa dia? Allah Ta'ala yang boleh mula. Dalil awak kata Allah, kita memang tak boleh buat. Contoh saya beritahu supaya awak faham lah. Gini, Malaysia buat satu company nama Proton. Proton buat Proton Saka. Bukan? Enjin tu dia buat kan? Jemput mari. Pintu siapa buat? Dia buat kan? Ya, company lain buat. Brake company lain. Magat dia lain. Kursi company lain. Bukan? Minyak company lain. Minyak diesel, minyak silinder, minyak gear, berbagai-bagai company pula. Bukan? Betul? Maknanya mereka ni ambil daripada ciptaan yang sudah ada dah. Baik, kita ambil daripada ciptaan banyak-banyak sana satu perkara saja supaya mudah jelas. Tidak panjang kita ni. Iaitu besi. Besi tu. Siapa boleh buat besi? Mula buat besi. Siapa boleh buat? Tak boleh buat besi ni. Awak beli awak pergi cari logam yang sudah ada Tuhan cipta. Ambil logam tu. Maka Tuhan ajar pada kita pula buat kilang besi. Kilang besi pula, kilang besi ni tak jadi pasal dia punya teknologi kurang. Beri ilham pada company lain pula. Teknologi ni besi ni gini. Apa ada? Ini ilmu satu-satu dia beri. Macam yang saya beritahu tentang kapal lah. Jadi siapa yang boleh memulakan ni? Ambil buat satu perkara daripada asas benda yang tak ada kepada ada. Ada siapa? Tak ada dah, semua ambil yang Tuhan punya lah. Bukan? Nak mula tu. Tak tengok Allah Ta'ala ni, saya beri contoh awak. Nak suruh awak mudah faham tauhid Allah Ta'ala, mengesah pada Allah Ta'ala ni dari segi penciptaan. Allah Ta'ala buat kita manusia, buat lelaki. Dia tidak akan puas hati kalau dia tak ada bini. Dia cipta perempuan pula. Bukan? Lepas tu pula dia cipta bagi kita makanan untuk kita makan. Makanan apa kita makan? Katalah kita ambil satu makanan. Kalau beritahu tentang makanan saja, semua sekali tak boleh. Banyak juga cerita. Ambil satu jenis saja. Lembu sudah lah. Lembu sudah. Ambil makanan kita yang lembu. Jadi kita sekarang ni tidak cipta lembu, tapi Allah Ta'ala cipta lembu untuk kita makan. So kita hanya beli lembu tu atau sembelih dia, tangkap dia, sembelih dia, beli ke sembelih ke apa tu, bolehlah makan. Lembu tu sendiri pula nya Allah Ta'ala cipta makanan untuk lembu. Apa dia? Rumput. Lepas tu rumput tu pula dia mesti ada makanan untuk rumput. Apa dia? Bajanya, klorofilnya, tanahnya, apa semualah. Karang kali apa semualah. Bukan? Betul? Mana Allah Ta'ala nak cipta kita, dia cipta sebelum pada kita tu ada berbagai jenis ciptaan dia cipta supaya untuk lembu saja. Ikan pula, pokok kayu kita nak guna kayu je, kita tak nak guna pokok pun, kita nak guna kayu. Kayu tu dia cipta kayu, pokok tu dia cipta makanan untuk pokok. Itulah satu. Mana siapa boleh cipta ni? Allah. Siapa dia boleh mencipta? Maknanya bila Tuhan tanya hal min syurakaikum, adakah
ada sekutu-sekutu kamu yang kamu puja tu, nabi ke, wali ke, malaikat ke, may yabdaul khalqa, boleh memulakan ciptaan. Ada? Tak ada, jawab dia. Betul? Nah, mana? Betul tak ada? Tak ada. Thumma yu'iduhu, kemudian boleh ulang balik ciptaan tu. Lepas mati tu ulang semula. Boleh? Ada? Tak boleh juga. Qulillah, Tuhan kata kalau pada mereka, Allah yabda'ul khalqa, dia boleh memulakan penciptaan, thumma yu'iduhu, kemudian boleh menghidupkan semula ciptaan dia tu, boleh dia matikan, kemudian dia boleh menghidupkan semula. Maka Tuhan pun tanya, fa anna tufakun, maka macam mana mereka boleh terpesong. Terpesong ni saya beritahu dah tadi, dalil pada terpesong ialah mereka terhadap ayat Allah batal. Contoh bantahannya ialah dia kata orang mati boleh dengar, iaitu buat talqin. Contoh buat talqin itu sudah bantah ayat Quran. Ayat Quran kata orang mati tak boleh dengar. Surah Fatih ayat 22. Bila kita buat saja talqin itu, bermakna kita lawan ayat Quran. Bila lawan ayat Quran, Tuhan pun kunci hati sikit. Kunci sikit, tak faham sikit. Buat lagi, kunci lagi. Buat lagi, kunci lagi. Sehinggalah kunci semua sekali. Risyawah, kunci semua sekali. Dia tidak kata dia kunci sekaligus ni, dia kunci sikit-sikit. Contohnya kalau kita hati kita tu, dia bubuh. Sekali kita buat syirik, bubuh hitam. Satu. Buat lagi, bubuh lagi. Buat lagi, buat lagi. Akhir sekali semua hati tu hitam, gelap sekali. Mati dia kata khatamallahu ala qulubihim, dia kunci kata hati dia. Yang kedua, wa ala sam'ihim, pendengaran dia, supaya dia tak mau datang nak belajar. Pendengaran yang maksud bagi pendengaran ialah belajar. Wa ala absarihim, iaitu kunci mata. Dia tengok, dia tak mau tengok ayat Quran dibaca. Quran dia tak mau buka, tak mau tengok. Isi tu tak mau tengok. Khatamallahu ala qulubi, mati. Hati tak mau pergi dekat pelajaran agama. Fi qulubihim marad, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, pendengaran mereka jangan pergi dengar belajar agama. Belajar tafsir Quran, hadis Nabi jangan dengar. Belajar benda lain kamu pergi dengar. Nak tasawuf pergi dengar. Tasawuf pergi dengar. Fiqh pergi dengar. Bukan dengan semaya pergi dengar. Dengar pergi belakang. Tapi bukan dengan tauhid ni, kamu jangan dengar. Itu kunci pertama. Jangan belajar ni dulu. Tapi kunci ni satu je pun dah. Sebab tu mereka ni suka nak belajar kitab selain pada Quran tu. Lepas tu dia tak pergi belajar, dia mungkin baca. Tuhan kata wa ala absarihim, ke atas mata mereka pula. Dia tak nak baca ayat Quran. Dia akan baca ayat-ayat perkara-perkara yang bukan sangkutan dengan tauhid. Fi qulubihim marad, fi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, dan buta semua sekali, tak mahu lagi. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang agung nak bagi. Kekal. Baik, soalan yang kedua. Kul, tanya pada mereka, hal min syurakaikum, adakah ada bagi mereka sekutu-sekutu mereka yang mereka puja? Sama ada Nabi Isa sendiri ke, Nabi Muhammad ke, Syekh Abdul Qadir ke, Nabi Khidir ke, Malaikat Jibril, Mikail ke, may yahdi ilal haqq, boleh memimpin satu orang kepada kebenaran. Boleh. Nabi sendiri tidak boleh beri hidayah kepada bapa saudara dia. Abu Talib ada, Abu Lahab ada. Bukan. Abu Lahab tu katalah lawan dia. Abu Talib dia tak lawan dia pun tak boleh beri hidayah dia. Pasal Nabi tak ada kuasa beri hidayah pada siapa-siapa. Qulillah, katakanlah Allah yahdi lil haqq, boleh memimpin siapa-siapa ke jalan benar, iaitu supaya kena dia. Faman yahdi illa al-haqqin, maka apakah satu orang yang celak?
Satu orang yang celak hati dia, mata dia. Yahdi boleh tunjuk kepada kamu, boleh pimpin kamu kepada kebenaran itu. Ahakun, lebih berhak an yuttaba'a, untuk diikuti. Satu orang yang celak dari segi tauhidnya, dari segi syariatnya, dari segi amalannya, an yuttaba'a, untuk diikuti. Amman la yahdi illa yuda, mereka satu orang yang buta, yang dia sendiri tidak boleh pimpin, melainkan dia sendiri orang kena pimpin dia. Iaitu satu orang yang guru yang salah, yang sesat. Boleh dia pimpin orang lain? Tak boleh. Bukan? Dua bahagian lagi kita sambung esok. Nah. Fama lakum, apakah kamu ni? Mengapakah kamu ni? Mengapakah kamu buat demikian ni? Kaifa tahkumun, bagaimana kamu buat keputusan Allah Ta'ala yang sepatut kamu sembah, kamu ibadat, kemudian kamu guna orang lain sebagai perantara dia. Wa ma yattabi'u, tidaklah mereka ikuti orang-orang yang jahat ni. Aktsaruhum, kebanyakan mereka, illa dhanna, mereka sangkaan semata-mata. Dia buat talqin tu sangka, ya, tu sangkaan, ya. Sangkaan orang mati tu boleh dengar, sangkaan kita boleh hajar pada orang mati. Mula-mula orang mati boleh dengar. Yang kedua, bila boleh dengar, boleh hajar. Yang ketiga, mungkin dia tu boleh jawab soalan bukan akhir. Maknanya ajar kita. Tak? Contohlah ni, saya bagi contoh. Sangkaan, ya, bukan benda tu berlaku sungguh pun. Sangkaan saja. Inna dhann, sesungguhnya sangkaan itu, tidaklah sangkaan itu la yughni minal haqqi syai'a, tidak berguna untuk menegakkan kebenaran itu sedikit pun. Awak pergi ke mahkamah, awak pergi kata, Tuan Hakim, saya agak dia ni tak bunuh orang, Tuan Hakim janganlah hukum dia. Boleh ke? Tuan Hakim nak lepas kan ni? Ni orang ni tu dah bunuh orang dah ni. Awak pergi, ramai-ramai kita pergi, kami semua menjaga dia ni tak bunuh orang, Tuan Hakim lepaslah dia. Boleh ke gitu? Tetapi kita boleh buat kepada orang yang mati dalam kubur. Auto boleh ya. Kepada mahkamah kita tak sanggup nak buat. Nak buat tak? Boleh sudah. Boleh. Inna Allah alimun bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu maha mengetahui terhadap apa yang mereka telah lakukan. Ya, maknanya Tuhan tahu apa hati dia nak apa. Yaf'alun tu mereka laku tu kerana hati dia. Awak ingat dia buat talqin nak masuk neraka kata. Orang yang buat tu kan? Nak masuk surga kan? Baik, maka soalan yang sama saya tanya, orang yang sembah berhala tu ingat nak masuk neraka kata? Awak pergi tanya lah Sami tu, dia nak masuk neraka kan hidup semua. Dia akan kata tidak. Itu sangkaan, ya? Masing-masing sangka. Bukan? Maksudnya macam kita ni, kita buat tu benda yang kita sangka boleh, benda baik kita buat. Bid'ah ni contoh kita mudah sekali ialah cerita Nabi Adam AS lah. Nabi Adam dilarang hampiri pokok kulti. Syaitan kata, betul lah kamu dilarang hampiri. Dia ada cakap tak boleh makan ke? Dia Tuhan tak ada cakap boleh makan bukan? Gitulah contoh lah ni. Ada cakap tak Tuhan larang kamu makan? Ada tak? Tak. Dia larang kamu menghampiri. Kamu kena mengaku lah. Kamu tahu kan aku kena halau daripada syurga? Tahu tak? Nabi Adam tahu lah syaitan kena halau daripada syurga. Bukan? Syaitan berkata aku ni penasihat kamu ya, jujur, amanah ni. Lepas tu Nabi Adam tak percaya. Lalu dia bersumpah nama Tuhan. Wallahi dia bersumpah. Ada berita dari Quran dah ni. Aku bersumpah.
Bersumpah tu Nabi Adam terima. Aku bersumpah aku ni penasihat kamu yang jujur. Sebelum pada tu kempen tak jadi. Apabila syaitan bersumpah saja, maka Nabi Adam mula dengar. Dengarnya apa? Dan kamu kan tahu kan aku ni kena halau pada syurga. Kamu tahu sebab apa? Kerana aku pun macam kamu juga dulu dah syurga, tak boleh hampiri, ni pokok. Aku tak tahu, kata Tuhan yang larang tu, larang hampiri, dia tak larang makan. Kalau kamu makan, kamu akan jadi melekat ataupun kekal dalam syurga. Janganlah kamu jadi macam aku, nak halau. Nabi Adam terus makan. Lepas tu Pok jahat pula beritahu. Jibril pun mari pegang leher Nabi Adam. Jadilah halqa bagi lelaki. Lepas tu Siti Hawa pula, dia telah terus jadi sekat, jadi halqa. Dia ada Siti Hawa pula telah terus. Masa dia kempen, lepas tu keluarlah cerita kempen ni Siti Hawa dulu. Cerita kempen Siti Hawa itu fitnah kepada Siti Hawa. Dia mati dah ni, awak fitnah ke dia ni. Ayat Quran beritahu Nabi Adam, kempen Nabi Adam, bukan kempen Siti Hawa dah. Reka-reka cerita ya, kamu Hawa kalau tak makan, aku kahwin lain sini, kamu akan duduk dunia kahwin orang lain. Makan bini dia. Bukan? Siapa makan dulu? Nabi Adam makan dulu. Jadi dia makan tu kerana nak ikar ke? Dah, nak masuk syurga. Kita buat tahlil tu masuk neraka ke? Dah, nak masuk syurga. Bukan? Kau? Kita nak suruh mak kita masuk syurga. Kita pun masuk syurga juga. Bukan? Cuba nak cerita ni. Kita sambung esok ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wansurna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.